Assalamualaikum. Jadi ini adalah reaksi aku. Bawa saya ke mahkamah jika ada bukti. Ini adalah cabaran berani daripada Tengku Mahkota Johor iaitu Tunku Ismail kepada para pengkritiknya di media sosial. Sedang kita tengah hangat dalam tengah-tengah kemelut isu yang melibatkan pemain warisan negara. Jadi dalam beberapa minit ini, aku akan cuba fahamkan sebenarnya apa yang berlaku. Adakah ini satu langkah strategik yang bijak daripada Tengku Mahkota Johor ataupun ianya satu pertaruhan yang mempunyai risiko yang tinggi dan akhirnya boleh memakan diri. Jadi untuk faham situasi sepenuhnya, kita kena lihat konteks dulu. Suasana bola sepak Malaysia sekarang memang dikejutkan dengan keputusan KAS untuk mengekalkan hukuman yang diberikan oleh FIFA kepada 7 orang pemain dan juga denda kepada FAM 1.8 juta lah. Dan di tengah kontroversi inilah, Tengku Mahkota Ismail iaitu Tengku Mahkota Johor ataupun TMJ dilihat sebagai satu individu yang penting yang terlibat sama dalam proses pemalsuan dokumen 7 pemain ini. Jadi apakah sebenarnya maksud di sebalik cabaran TMJ ini? Sebenarnya bagi aku berpendapat ini bukanlah satu cabaran kosong. Ini adalah satu cara untuk mengalihkan beban pembuktian itu sendiri. Melalui media sosial, baginda TMJ secara terbuka menjemput mana-mana pihak yang ada bukti kukuh untuk membawa ke saluran undang-undang, bukan sekadar membuat tuduhan liar di media sosial. Dengan kata lain, TMJ sendiri seolah-olah berkata, kalau betul ada bukti saya bersalah, gunakan saluran yang betul, bawa ke mahkamah, hentikan drama di media sosial. Dari sudut pandangan strategi, ini bagi aku ada satu langkah yang bijak lah. Pertama, ia memaparkan keyakinan. Selalunya orang yang bersalah akan cuba untuk mengelak daripada dibawa ke muka pengadilan. Tetapi ini dengan secara terbuka, TMJ mempelawa tindakan undang-undang tersebut. TMJ menunjukkan bahawa seolah-olah beliau tiada apa yang perlu disorokkan oleh beliau. Dan dia menguatkan naratif bahawa TMJ dan juga para pemain juga adalah mangsa keadaan sebenarnya. Mungkin daripada akibat kelemahan institusi seperti yang diakui oleh FAM dalam rayuan mereka ke KAS. Dan bukannya TMJ sebagai pelaku utama dalam proses penipuan ataupun pemalsuan dokumen ini. Yang kedua, dia memaksa para pengkritik di media sosial ni, mungkin termasuklah aku sendiri, untuk show your hand. Senang saja untuk menuduh di media sosial. Tapi untuk membina satu kes di mahkamah, ianya memerlukan bukti yang tidak boleh disangkal. Cabaran ini secara tak langsung sebenarnya menyenyapkan ataupun mendiamkan suara-suara yang hanya berbekalkan spekulasi. Ianya sebagai satu cara untuk menepis antara kritikan yang berasas dan sekadar bunyi bising ataupun sekadar komen kosong di media sosial. Tapi setiap strategi bagi aku ada risiko. Dengan meletakkan dirinya sebagai di barisan hadapan, TMJ menjadikan isu ini sangat peribadi pada pendapat aku lah. Sebarang perkembangan negatif walaupun tidak melibatkan TMJ secara langsung pasti akan dikaitkan dengan nama TMJ itu sendirilah. Ianya satu pertaruhan dengan reputasi TMJ sendiri sebagai taruhan. Ada juga yang mungkin melihat cabaran ini adalah sebagai satu bentuk intimidasi ataupun satu bentuk cuba untuk menakut-nakutkan pihak yang lain, memandangkan ianya pengaruh besar yang dimiliki oleh TMJ dalam arena bola sepak tempatan inilah. Persoalannya sekarang ni, apakah kesannya terhadap bola sepak Malaysia? Daripada satu sisi, langkah ini seolah-olah boleh menenangkan keadaan lah. Jika tiada siapa yang berani tampil dengan bukti yang kukuh, ia seolah-olah mengesahkan bahawa segala tuduhan itu hanyalah spekulasi di media sosial. Ini membolehkan TMJ dan juga FAM yang baru, nanti Exco yang baru boleh untuk bergerak ke hadapan lah, untuk terus bekerja untuk memajukan ataupun meningkatkan lagi prestasi pasukan Harimau Malaya di peringkat antarabangsa. Keputusan terkini daripada Mahkamah Timbang Tara Sukan ataupun KAS pula memberikan sedikit kelegaan kepada pemain kerana walaupun rayuan FAM ditolak, tapi denda ataupun hukuman gantung kepada mereka tu dikurangkan. Mereka boleh join training walaupun tak boleh main untuk official match kan. Bagi mereka itu adalah satu kemenangan kecil lah yang menunjukkan bahawa hukuman asal FIFA itu sangat keras. Dan pada pandangan peribadi aku, langkah TMJ ini lebih kepada satu gerakan catur strategik lah untuk mengawal naratif. TMJ faham bahawa perbincangan ataupun perbicaraan di media sosial ini, persepsi itu adalah satu benda yang realistik, satu benda yang boleh menjadi realiti. Dengan mencabar pengkritik ke gelanggang undang-undang, TMJ mengubah posisi
daripada sasaran kritikan kepada seorang pejuang yang mempertahankan kebenaran. Beliau tidak lagi defensif, tetapi kini dalam posisi menyerang lah, menunjukkan bukti daripada pihak yang menuduh. TMJ juga bijak bermain dengan sentimen kedaulatan negara lah, dengan mempersoalkan mengapa dokumen dari luar negara lebih dipercayai berbanding dokumen yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN kita sendiri, seperti yang dinyatakan oleh FAM dalam kenyataan mereka. Ini adalah hujah yang kuat dan juga pastinya mendapat tempat di hati ramai rakyat Malaysia, terutamanya rakyat negeri Johor lah. Dan kesimpulannya, cabaran untuk bawa saya ke mahkamah oleh TMJ adalah satu langkah berisiko tinggi. Tetapi pada masa yang sama, satu gerakan strategik yang sangat bijak. Ianya berjaya mengalihkan tekanan, menunjukkan keyakinan dan juga membingkai semula keseluruhan perdebatan ini. Walaupun Mahkamah Timbang Tara Sukan mengekalkan denda terhadap FAM dan juga penggantungan pemain, keputusan untuk memberikan mereka kebenaran untuk berlatih semula bagi aku menunjukkan bahawa isu ini sangat kompleks, terlalu kompleks. Panel KAS juga mendapati kesalahan berkaitan dokumen itu sememangnya terbukti lah. Memang terbukti kita menipu lah sebenarnya, itu saja. Tetapi aku nak tahu pendapat korang, adakah langkah seperti MJ ni sebenarnya satu langkah berani untuk mempertahankan maruah pemain ataupun bola sepak negara, ataupun ianya hanya sekadar untuk mengeruhkan lagi keadaan? Tinggalkan pendapat korang di ruangan komen. Aku nak korang, kalau ingin berbincang mengenai isu ini, cubalah kawal apa yang korang type itu, kerana aku tidak bertanggungjawab atas apa komen korang. Korang yang akan bertanggungjawab dengan komen korang sendiri, kerana konten aku ini tidak merendah-rendahkan ataupun tidak mengaibkan mana-mana pihak. Ini adalah sekadar pandangan peribadi aku lah. Jadi kalau korang suka reaksi seperti ini ataupun konten seperti ini, korang bolehlah like dan juga tekan button subscribe tersebut. Jadi itulah saja reaksi aku untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.